paket, ayam spicy dengan original. Ini yang best saya. Untuk makan-makan hari ni, aku nak makan ayam Pak Chef. Dengar-dengar boleh bikin ketagih. Betul ke? Jom kita cuba. Yang aku pergi ni ayam Pak Chef Senawang. Hari ni aku nak support local brand and tertentu dijamin halal. Ayam Pak Chef ada promotion buat pembelian RM50 ke atas. Korang boleh join lucky draw. Manalah tahu menang dapat TV 50 inci. And ada juga 10% off untuk family box. Boleh lah pakai-pakai datangkan family ramai-ramai makan ayam. Aku boleh kata untuk family box dia memang puas hati. Ayam dia besar gedabak. Aku lagi suka rasa yang spicy sebab teringat-ingat dengan ayam matuk tu. Sekarang ayam Pak Chef dah tukar dengan nasi butter. Nak lagi layan, ambil nasi set sambal. Dia ada 3 jenis sambal. Sambal merah, sambal hijau dan juga sambal hitam. Aku lagi suka dia punya sambal hitam berbanding dengan sambal hijau sebab ada rasa hangit sikit. Selain dari tu, dia ada juga tortilla wrap chicken. Bagi aku untuk rasa dia okey, cuma tortilla dia agak lembik. Aku lagi prefer korang makan nasi lemak dia dengan ayam. Sumpah padu. Kalau korang order chicken tender, memang dapat panas-panas. Sumpah layan makan. Dia ada 4 jenis sos yang korang boleh cicah. Ayam dia pula crispy and juicy. Sumpah tak kering langsung. Paling best cicah dengan dia punya sos BBQ. Makan burger ayam crispy Pak Chef ni sumpah berbaloi sangat-sangat. Mana tanya dengan isi dia yang tebal, gigit satu kali penuh satu mulut. Tak lupa juga aku ada add on bekas besar coleslaw dengan mashed potato. Rasa mashed potato dia okey, cuma sos gravy dia rasa lebih kepada black pepper. Ada juga untuk kids bite, aku ambil cheeky bite. Cheeky bite dia best way, memang betul-betul boleh bikin ketagih. So guys, jangan lupa singgah makan ayam Pak Chef Senawang.